Kemudian pula semua daging korban dibuat kenduri masak, hukumnya tidak sah korban. Sekarang tujuan korban nak bagi makan orang miskin, nak makan kemung. Kalau nak makan kemung tak payah syariat korban beli pasar lah. Faham lagi? Syariat korban untuk makan orang yang tidak mampu membeli makanan yang mereka tak ada duit membelinya, iaitu daging. Maka kita orang mampu, berilah mereka makan daging setahun sekali. Jadi wajib kena beri sedikit sekurang-kurangnya yang mentah kepada orang miskin. Barulah yang baki untuk kita tadi boleh buat gula. Ya, nampak? Jangan ada semua wirak gula, atau kita wirak gula dah wirak miskin, tak sah juga. Kerana nak beri ya daging korban, mestilah daging yang boleh dijual beli. Hak gula dah tak boleh jual beli, hak mentah. Faham lagi? Jadi kalau kita nak buat kenduri, nak buat ngekau anak kita apa semua, nak buat jamuang lah, nak buat makan, nak gula, maka ambil hak mentah dulu sebahagian, bagi ke orang miskin. Baki tadi baru kita gula untuk makan ramai-ramai, buat nasi minyak dan sebagainya.